بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana diberikan peluang sekali lagi untuk sama-sama bertemu untuk cuba memahami ayat-ayat Al-Quran uh, dalam surah Al-Mulk kali ini, sebagaimana yang kita lakukan pada minggu-minggu lepas juga. Jadi Um, pada pagi ini kita akan sampai ke segmen ayat 23 hingga 27 insya-Allah. Uh, Minta maaf kerana ada technical issue tadi dengan komputer saya. Jadi dia tiba-tiba restart. Bila restart tu dia update apa semua. Jadi lama sebelum nak dap- dapat buka balik. Um, Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Okey, segmen ini um, bermula dengan ayat 23 ni. Allah SWT meminta kepada Nabi kita Muhammad SAW supaya katakan kepada kaum dia, katakan kepada kaum dia, huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Um, Dia yang menciptakan kamu. Huwa, dia yang menciptakan kamu, ansha'akum, dan menjadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Ah, jadi hati kamu lah. Okey. Satu cara untuk nak faham bahagian ini adalah kita kirakan bahawa pengakhiran apa yang diminta kepada Nabi untuk sampaikan ni dekat sini. Kemudian ini adalah bahagian lain. Maknanya bahagian lain ni makna Allah SWT menempelak mereka. Menempelak mereka dengan kata apa? Namun sedikit sungguh yang kamu syukuri. Yang kamu syukuri. Maksudnya yang kamu hargai. Jadi um, pertama sekali kita nak tengok sini, Nabi diminta untuk bagi tahu kepada kaum dia bahawa Allah, dia tu maknanya Allah yang ciptakan kamu dan jadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan hati ni. Maksudnya dimaksudkan dengan hati sini bukan maksudnya hati yang apa ni, degupan jantung apa semua tu tak. Maksudnya kemampuan untuk berfikir. Ha. Sebab daripada apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, kita fikir dan kita proses. Jadi itu yang Allah SWT bagi tahu, Allah bagikan nikmat ini. Tapi kalau kita tengok macam mana kaitannya dengan yang bahagian yang sebelum ni, kan kalau kita tengok ni yang ya, apa ni, Allah bagi perumpamaan. Siapa yang jalan dalam keadaan mukanya terlungkup, maksudnya jalan terhoyang-hoyang terlungkup ke tanah. Dengan orang yang berjalan elok, lurus, jalan tegak, lurus elok dalam jalan, dekat jalan yang lurus. Yang itu yang nak boleh nampak tu macam mana? Dengan mata nampak. Mata yang tengok, jadi mata tu boleh gambarkan, oh orang yang terhoyang-hoyang jatuh, terlungkup, dengan orang yang berjalan tegak, elok menuju ke destinasi yang jelas. Itu mata. Contohnya. Kemudian kalau kita tengok sebelum tu lagi,
uh, Allah nyatakan apa ni? Ini burung yang terbang di langit. Macam mana nak tahu benda, macam mana manusia boleh tahu benda tu dengan melihat. Jadi bila sini datang ke dekat sini diperingatkan bahawa Allah yang ciptakan manusia dan Allah bagikan kemampuan nak dengar, kemampuan untuk nak melihat dan kemampuan untuk berfikir. Namun yang malangnya adalah sedikit sungguh yang kamu syukuri. Maknanya sedikit sungguh yang kamu hargai. Okey, kalau bagi orang Quraisy ni, sebab apa? Sebab dia menolak mentah-mentah apa yang Nabi sampaikan. Tapi dia ada tak benda yang dia iktiraf mengenai Allah SWT? Ada. Sebab kalau ditanya kepada dia, macam yang Quran kata, siapa yang cipta langit dan bumi? Dia akan kata Allah. Dia akan jawab Allah. Maknanya, pengiktirafan ataupun penghargaan tu ada juga. Tapi sangat yang tidak bermakna. Penghargaan setakat itu tidak bermakna. Sebab itu dinyatakan di sini, sikit sungguh yang kamu hargai. Maknanya tak cukup. Setakat nak akui bahawa, oh Allah lah pencipta. Tapi selepas tu, selain daripada Allah tu, sembah berhala lah. Lepas tu bila ada kebenaran datang, kamu tolak mentah-mentah. Ini tidak selaras dengan jalan kesyukuran yang sepatutnya. Jalan penghargaan yang sepatutnya. Kalau kamu sedar bahawa yang ciptakan kamu, yang jadikan kamu pendengaran, penglihatan dan segala nikmat yang kamu dapat ni, adalah daripada Allah, kamu perlu syukuri dalam bentuk yang sepenuhnya. Dan asas tu adalah dengan keimanan. Tidak memadai untuk kamu hanya nak mengiktiraf bahawa dia adalah pencipta. Sebab orang Arab ni, Alhamdulillah biasa. Ha. Tapi adakah itu cukup? Dekat sini nyatakan tak cukup. Sebab apa? Kesyukuran yang sebenar tu adalah bermula dengan ikrar bahawa Tuhan tu satu-satunya Tuhan yang sebenar dan apa yang disampaikan oleh Rasulnya perlu diikuti, perlu diakuri sebagaimana yang disampaikan. Okey. Begitu juga, satu lagi diperingatkan, diminta supaya Nabi sampai nyatakan kepada mereka. Qul, cakapkan ataupun katakan, huwa allazi dza'arakum fil ard wa ilaihi tuhsyarun. Dialah yang membiakkan kamu di bumi. Dekat bumi ni, kamu bukan seorang-seorang je. Kamu ada anak, kamu ada cucu, kamu ada cicit. Dan benda tu berterusan. Tidak terputus. Sejak daripada mulanya manusia yang pertama di muka bumi. Kalau Tuhan yang menghasilkan kamu, apa peliknya kalau nanti Tuhan juga yang kembalikan kamu kepada dia. Dalam keadaan hidup balik. Kamu daripada tak ada boleh ada. Apa peliknya daripada yang pernah ada tu nak jadi ada balik. Jadi dia nyatakan wa ilaihi tuhsyarun. Kepadanya kamu akan dihimpunkan. Jadi kepadanya kamu akan dihimpunkan ni, dia membawa apa makna yang di sebalik itu yang tersirat dekat situ. Satu sebagai menyatakan memberikan kenyataan hakikat yang akan berlaku bahawa hakikat yang sebenarnya bahawa jika Allah SWT berkuasa untuk nak ciptakan kamu, biarkan kamu, memperbanyakkan kamu, dan kamu daripada tak ada menjadi ada, apalah
sangat nak bagi kamu hidup balik dan himpunkan kamu semua. Tak ada apa. Itu satu bahagian. Satu lagi yang tersirat kita boleh faham kat sini adalah ia adalah amaran bahawa sekarang ni bila kamu tidak mensyukuri, qalilan ma tashkurun, kamu tidak cukup mensyukuri ataupun menghargai ataupun mengiktiraf apa yang Allah kehendaki tu, kedudukan Allah SWT dan uh, kehendaknya dari segi ajaran yang perlu ditaati tu, kamu tak mau ikut, kamu boleh terlepas ke? Kamu tak boleh terlepas. Sebab apa? Ilaihi tuhsyarun. Kamu akan dihimpunkan kepada dia. Tak boleh lari. Tak ada jalan nak melepaskan diri. Kamu akan kembali kepada dia. Ini kemudian Allah nyatakan bagaimana mereka ni sifat yang kita kata antara sifat yang tak bersyukur tu, yang tidak menghargai Allah SWT tu, dia mempertikaikan apa yang disampaikan, mempertikaikan janji Allah, mempertikaikan apa yang Allah sampaikan melalui Rasulnya. Jadi antara apa yang disampaikan melalui Rasulnya adalah kebangkitan semula. Yang macam anda sebut tadi, wa ilaihi tuhsyarun. Mereka mempersendakan benda ni. Jadi mempersendakan salah satunya contohnya antara lain dia kata dalam tempat lain dia nyatakan, oh kalau dah jadi sampai tulang pun dah hancur dah, macam mana nak hidup balik? Ha. Lepas tu dia kata ada ke manusia yang lepas dah dikuburkan apa semua ni yang bangkit balik? Tak ada. Dia kata. Persendakan macam tu. Dekat sini antara lain dia kata, oh kamu janji, kamu sampaikan bahawa oh akan dibangkitkan semula. Dia kata, mata hadzal wa'd in kuntum sadiqin. Dan mereka berkata, apa dia? Bilakah janji ini? Maksudnya dalam Quran disebut setakat tu je. Bilakah janji ini? Faham dia apa dia? Bilakah janji ini akan benar-benar terjadi? Ha. Yang dijanjikan ni bila nak jadi ni? Soalan gitulah. Bilakah janji ini akan benar-benar terjadi? Itu yang faham daripada mata hadzal wa'd. In kuntum sadiqin. Jika betul kamu bercakap benar. Ha. Jadi dia bertikaikan tu. Sungguh ke ni yang cakap ni? Okey, kalau betul sungguh. Bila? Bila nak jadi benda ni? Ha. Jadi maknanya Allah apa menjelaskan ataupun merakamkan melalui Al-Quran ni gambaran keangkuhan mereka tu. Gambaran mereka mempersendakan apa yang disampaikan tu. Jadi Nabi diajarkan macam mana nak jawab benda ni. Jadi Nabi diperintahkan supaya kata macam ni. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Katakan, sesungguhnya pengetahuan mengenainya ni tak sebutlah dalam Quran. Jadi tapi kita fahamlah. Sebab dalam siapa yang belajar masalah alif lam tu ada merujuk kepada yang tertentu. Jadi pengetahuan apa? Pengetahuan mengenai bila nak jadinya kebangkitan semula, bila nak jadinya kiamat dan sebagainya. Nabi diminta beritahu kata innamal ilmu indallah. Sesungguhnya pengetahuan mengenainya itu adalah di sisi Allah jua. Jadi satu kembalikan kepada Allah. Yang kedua menampakkan pada bahawa Nabi sebagai penyampai dia sendiri menampakkan bahawa kita kata sebagai penyampai apa yang Allah SWT hendak dia sampaikan, dia sendiri tertakluk kepada kehendak Allah SWT. Bukan dia kita kata bila dia dah jadi Nabi tu segala-gala dia boleh. Nabi diberitahu bahawa
Aku sendiri ni sebagai manusia, walaupun aku penyampai wahyu Allah SWT, aku pun dihadkan oleh Allah SWT. Bukan semua benda aku tahu. Jadi maknanya aku ni manusia biasa juga. Kita kata manusia biasa ni, bagi Nabi ni kita kata manusia biasa ni dia bukan malaikat, bukan Tuhan. Walaupun dari segi uh, Nabi itu sendiri, keistimewaan Nabi itu memanglah lain langsung daripada manusia biasa. Lain langsung daripada manusia biasa. Ha. Jadi bayangkan, kita kata ni kebetulan kita dalam bulan Maulid ni, kata manusia tu, mengapa Nabi itu yang luar biasa, mukjizat tu satu hal lah. Dari satu segi mukjizat. Benda-benda yang kita kata Nabi letakkan apa, jari dia ada air yang keluar daripada celah jari dan sebagainya. Itu satu hal. Contohlah, Nabi ni dia tinggi ke rendah? Dalam kitab yang menyifatkan Nabi, Nabi bukannya orang yang rendah. Tapi adakah Nabi itu dia memang seorang yang macam gergasi, mana orang yang sangat tinggi. Katakanlah 6 kaki setengah ke, 7 kaki ke. Tak, Nabi bukan macam tu. Disebutkan benda tu rabbah. Dia macam sedang. Tetapi apabila dia berjalan dengan orang tinggi, tidak pernah dilihat Nabi lebih rendah daripada orang yang tinggi. Ha, itu yang ni apa kita selingan sikit lah. Nabi kalau kita kata macam dari segi tingginya mungkin sedang-sedang. Kalau kita sedang-sedang ni mungkin dalam lingkungan 5 kaki 10 inci ke 5 kaki 11 inci ke, ataupun mungkin yang tinggi sikit 6 kaki ke. Tapi ada orang yang 6 kaki 4 6 kaki 4 inci contohnya. Kalau Nabi berjalan dengan dia, Nabi tak akan nampak rendah daripada dia. Ha. Jadi maknanya ini yang sahabat-sahabat perhatikan. Tengok Nabi terang ni. Tapi bila berjalan dengan orang yang tinggi, Nabi tak nampak rendah. Ha. Jadi maknanya cerita kata, bila kita kata Nabi manusia biasa ni, maksudnya Nabi bukan malaikat, bukan Tuhan. Tapi dia sebagai seorang manusia, dia bukannya macam, berbandingan kita, dia bukannya macam manusia biasa. Okey. Um, jadi, Nabi disuruh cakap dalam benda ni, dan Nabi diminta juga oleh Allah SWT supaya kata apa? Aku hanyalah penyampai peringatan yang jelas. Hanyalah seorang penyampai peringatan yang jelas. Maknanya, penyampai peringatan ni maksudnya apa yang disampaikan kepada aku boleh sampaikan. Apa yang disuruh untuk aku sampaikan. Bukannya aku tahu semua benda. Jadi kalau dengan kata lain, kalau zaman sekarang ni kita kata soalan kamu tu tak relevan. Pasal apa nak tanya aku? Bukan aku yang kontrol dunia ni. Aku bukan Tuhan. Ha. Jadi soalan kamu tu mempersendakan tu maknanya adalah soalan yang tak betul. Soalan yang hanya menampakkan keangkuhan kamu. Jadi bila angkuh tu, sebab itu dikontraskan dengan kerendahan, humility, pengetahuan mengenai di sisi Allah SWT. Aku ni penyampai saja. Tengok. Daripada angkuh, dijawab dengan apa? Dengan rendah diri. Jadi maknanya supaya nampak bahawa benda ni, bila dua tu kontras tu, dia akan nampak bahawa sikap yang dibawa oleh orang yang menentang ni adalah satu sikap yang amat tidak kena. Namun, bagi yang berkeras, Allah nyatakan kat sini, tetap berkeras juga. Berkeras tu sampai dekat mana sangat? Ha.
falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Orang-orang yang kita kata yang menentang ni, yang angkuh, yang menolak kebenaran apa semua ni, akhirnya mati. Sampai masa nak berlakunya kiamat, sampai masa untuk berlakunya kebangkitan semula, semua bangkit. Bangkit balik. Masa bangkit balik itu akan pergi ke mahsyar, ilaihi tuhsyarun, ke tempat perimpunan tu. Bila tempat perimpunan tu dia dah nampak dah bahawa inilah tempat penghakiman. Habis dah. Dia nak lari kot lain pun tak boleh. Kaki dia tak pergi ke lain. Semuanya akan terbawa ke tempat penghakiman itu, mahsyar. Jadi bila keadaan yang macam tu, falamma ra'awhu zulfatan, apabila mereka nampak ia telah dekat, tak boleh nak lari dah ni. Depan mata. Kita cakap dalam bahasa Melayu ni, ungkapan kita macam mana? Dah nampak ada benda tu depan mata, apa jadi? Buruklah jadinya muka orang kafir itu. Ha. Dan Quran kata buruklah. Kita, cara kita cakap bahasa Melayu, kita kata buruklah jadinya muka orang yang kafir itu. Maknanya muka mereka berubah, muka jadi monyok, muka jadi takut. Ha. Muka mereka jadi buruk kerana mereka ketakutan yang amat sangat. Dan pada ketika itu dikatakan kepada mereka. Dikatakan apa kepada mereka? Hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah dia benda yang kamu dakwa tidak akan terjadi. Dulu masa kamu dekat dunia ni, kamu duk kata, "Hah, bangkit semula, hidup semula." Hidup semula macam mana? Hang tak sedut cakap lah. Mampu, benda yang mampu macam ni Muhammad. Itu yang mereka cakap dekat dunia. Nanti bila dah dibangkitkan semula, mereka dah tahu dah mereka akan nah nampak dah mereka akan disorong ke mahsyar itu dalam keadaan muka yang penuh ketakutan. Jadi buruk muka dengan sebab takut itu. Ketika itu dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah dia benda yang kamu dakwa, yang kamu dakwa. Dia sebut kamu dakwa ni dekat tu, kuntum bihi tad'un. Yang kamu pertikaikan, soalan gitulah. Inilah yang kamu, benda yang kamu pertikaikan. Jadi pertikaikan tu maksudnya apa dah? Dakwa bahawa benda tu tak akan terjadi. Ha, jadi tidak akan terjadi ni tak ada sebutlah kat sini. Itu yang difahami. Ha, jadi kita mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT memberi kita keselamatan pada hari itu. Semoga kita diberikan husnul khatimah, kita mati dalam keadaan iman, dan apabila kita dibangkitkan tu kita diberi keselamatan pada hari itu dan tidak jadi macam apa yang akan berlaku kepada orang yang engkar dan angkuh ini. Jadi setakat itu untuk pagi ini. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamana wa yazidana ilman wa yulhiqna bi'ibadihi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.